Ulang balik. Ajobur. Betul. Betul, tak tipu. Kota dingin tanpa salju. Inilah dia. Subhanallah. Okay guys, hari ni aku bawa korang sekali lagi ke Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Dari Melaka. Kaki makan Malaya. Melaka best. Ini Faiz Melantak dan ini brother Pian Padubin kita. Yeah. Jom. To say thank you for flying with us. Kita dah sampai. Ni kita punya supir. Dengki Jom kita naik kereta besar ni. Van besar dia. Okay, kita berhenti kejap kat sini. Ni nak try stesen tahu Sumedang. Okey, di Parit Malintang ni dia Tambika Bebek Kaliang. Jom. Dia dibakar. Alah senyumnya. Ni pedas manis. Okay guys, aku dengan geng akan ke Pasar Lasi. Ni dia macam old school sikit lah. Orang cakap macam vintage macam tu. Ini kelapa tebal-tebal, comel-comel je. Pakai nama lagi. Wah, ni kaya tu. Oh, ni dia. Berapa sangat? Okay guys, sekali lagi kita di Pondok Flora. Diorang kata, bukan diorang kata lah, aku yang pernah datang sini, makanan dia memang best-best. Jom. Macam mana ada topi Barry Niaga ni? Barry Niaga. Barry Niaga. Okay. Aku tengok. Aku dah 2 kali datang sini tau. Memang nalar ke. Banyak lauk yang ada kat sini. Ada mas yang bekal. Dinding tangan Dawi. Ya mungkin lah, mungkin dinding. Dawi, kau tengok. Kita di Istana Basar Pagar Ruyung. Ngam. Oh, kedai ni diorang kata tak ada MSG. Masakan kampuang tanpa MSG. Depan dia satu Ajobur. Ulang balik. Ajobur. Betul. Betul, tak tipu. Ajobur. Nama dia Ajobur. Betul. Pucuk petik. Ya. Dia bagi makan sampai ikan sepat tadi ni kan. Habis air. Kita dah check out. Kita nak ke Desa Pariangan. Lepas tu kita terus ke Alahan Panjang. Kita sarapan dulu lah. Tengok apa dia. Jom. Dulu. Boleh? Sini. Kita bawa rumah. Pedas. Okey, ini sebelum kita kocak dia. Dan selepas kita kocak susu, air susu ke air teh? Teruskan perjalanan. Patut tahu engkau sebenarnya kamu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Macam biasa guys, datang kat sini kalau tak pergi dekat Desa Pariangan ni memang tak sah lah. Hari ni ramai tau, orang-orang Malaysia memang ramai kat sini. Nampak tu? Melalui Solok untuk ke Alahan Panjang. Okay geng, kita berhenti makan dulu lah, perut dah lapar. Ini semua ladang teh ni, nampak? Jom kita ke sini. Memang dah rasa lah dia punya sejuk. Ya. Ini ayam goreng seko dekat Alahan Panjang, dekat ladang teh. Ini dia. Amal ni je sama tak? Makan dekat sambal gobek. Wah, boleh. Ya. Suasana dia tu mahal. Betul bro? Betul. Oi, betul. Tekan lantai tadi tengok. Bawahnya lah woi. Okey guys, kita dah sampai ke Alahan Panjang. Kau tengok sini. Power tak power? Tapi betul lah, memang sejuk. Dekat area Alahan Panjang ni memang sejuk. Jadi kita stay dekat sini sampai esok. Jom. Okey, yang ni tasik dia memang besar lah tasik dia kan. Lepas tu kau tengok tu, ada rumah-rumah kat situ. Kita zoom sikit. Tu semua kawasan-kawasan penduduk tu. Sini pukul 3.53. Dah rasa sejuk. Jadi aku tak tahu nak hadapi malam nanti macam mana.
kita akan bermalam dekat sini, dekat dom. Jom, ni tempat dia lepak lah, kafe. Kalau minum dekat atas tu, boleh tengoklah pemandangan-pemandangan kat bawah sana. Kan? Betul tak? Itu member-member aku lah punya dom. Tu Brother Faiz. Jom kita duduk soalam. Memang cantik, selesa, sejuk. Tak payah pakai aircon lagi dah. Okay guys, siang dah sejuk macam ni. Malam orang kat sini kata boleh jatuh sampai 14 darjah Celsius. Sekarang dah sejuk guys. Kota dingin tanpa salju. Inilah dia. Tu dom kita bila malam. Dekat ujung sana tu, rumah-rumah yang kita tengok siang tadi. Sama juga dengan sini, rumah-rumah. Tu semua rumah. Macam mana sejuk? Ni bukti dia. Dia punya kedua yang atas ni. Kapus dia. Atas ni. Nampak ni? Ini bukti sejuk kat sini. Roti bakar sandwich. Nasib baik malam-malam sejuk macam ni ada bakso kuah. Jom. Pedas bang. Pedas. Tengok dah tak macam orang. Macam orang asal sini. Tu nampaknya Brother Pian dengan Brother Faiz kita tak tahan sejuk. Jadi duduk dalam. Okay guys, sekarang pukul 6.30 pagi. Jom kita keluar. Kabus, angin kuat. Tengok, semuanya kabus. Tak nampak danau kat bawah tu. Sama juga dengan danau yang besar kat sebelah ni. Semua dah tak nampak. Matahari dah naik tu matahari tapi keadaan masih lagi berkabus. Sejuk guys, sejuk. Angin kuat sangat. Sejuk guys. Okay guys, jom kita breakfast. Tempat dia pun cantik tau. Boleh makan atas, tapi kita breakfast kat bawah ni lah. Jom. Nanti datang ke Alahan Panjang, jangan sungkan. Silakan sewa jeep kita, Jeep Adventure Alahan Panjang. Ada berapa jeep? 3 jeep di sini. Kita dah nak bergerak ke Padang dan tidur kat sana lah. Besok kita akan naik flight. Jom kita balik dulu. Van pun dah sampai. Ini dia. Ini selekor V tau. Yang paling viral kan. Tengok selekor dia. Padu. Kami semua tengah shootkan video dekat dalam van selalu. Ya, inilah selekor yang viral. Bentuk V. Nampak? Dalam perjalanan 2 jam lebih daripada Alahan Panjang, kita dah sampai area Padang lah. Jadi kita nak tengok rendang rajo-rajo. Dekat sini pun ada. Nampak, jom. Ini baru dia nak didih kan, santan dia. Okay guys, kita dah sampai, nampak tu laut tu. Jadi nak pergi makan. Dia warung macam ni lah. Ni semua muka-muka yang kelaparan ni. Dia semua tengah kelaparan. Aduh geng, kena cancel makan kat sini sebab lambat. Sebab ada orang dah booking, jadi kita gerak tempat lain lah. Jom. Okay guys, kita tukar pot. Kita masuk dekat kawasan yang depan sikit daripada tadi. Kita dekat lesehan saudara. Balato. Ikan balato. Habis, kuah aku dah kosong lah. Ni gendang yang rendang rajo-rajo tadi. Ni dia. Okay guys, alhamdulillah. Kita makan tadi ramai-ramai kan, baru 450,000 je. Itu bersamaan RM110. Kita nak melintas dekat kawasan ni macam orang kata Seram weh lintas kat sini. seram jugalah. Tak biasa lah. Boleh ke macam tu? Wal, jaga Wal. Lagi. Okay guys, kita ada dekat Padang, dekat pantai dia lah. Ni keadaan dia lah bila dalam. Sekarang ni pukul 5.55 waktu Indonesia. Balik daripada Alahan Panjang pagi tadi, aku dah rasa macam nak demam jugalah. Sebab perubahan cuaca yang sejuk kan dengan kawasan Padang ni. Okay guys, kita nak pergi Sate Siman tu. Nak melintas kat sini. Aduh, seramnya aku nak melintas. Jom. Alamak, macam mana? Okay guys, selamat melintas. Okay, kita ke Sate Siman. Belakang pun penuh. Kedai sebelah pun penuh tau. Penuh sangat kat sini. Wah, baik, kita try. Boleh semua. Okay, ini dia.
tahu. Ni tongkeng ayam. Sedap gila. Lain weh. Ini lain macam guys, kaki ayam. Memang okey lah. Nampak? Ni bukti dia. Macam mana bro? Okey? Okey. Orang tempatan tak bagi viral kan? Kan? Dia cakap jangan viral kan? Tapi kita datang jauh-jauh. Iya. Guys, sebelum balik kita bersarapan dulu dekat hotel. Tempat dia pun okey lah. Kat belah sana tu nampak suasana Padang tau. Guys, kita dah sampai kat airport Minangkabau. Okay, kita akan gerak. Kita dah nak gerak, Denvi. Macam mana kalau orang nak kontak untuk datang sini? Boleh telefon atau WhatsApp. Okey. Nombor yang ada ni terbaik. Super paling best sekali dekat sini. Kau kena kontak. Baik. Terima kasih Semoga kita jumpa lagi semua. Jom.